We are back untuk final video untuk tahun 2025 ni. So, what's the best phone bawah RM3,000? RM3,000 ni adalah harga yang bagi aku bawah RM3,000 lah. Let me repeat that. Adalah harga telefon yang terbaik yang korang boleh dapatkan dari segi duit korang lah. Your best for the buck lah. Sebab apa, bawah RM3,000 ni korang akan dapat software support yang dah bagus, kamera yang bagus, software experience yang bagus. Even korang boleh dapat harga iPhone harga macam ni lah. So, bawah RM3,000 is the best sweet spot kat sini lah. So, macam biasa, dalam rules aku, telefon has to be telefon yang keluar pada tahun 2025 ni. Tak kisahlah awal sampai hujung tahun ni. And also spec wise is the best of the best. So, kalau aku tinggal phone korang, boleh comment section tu. Jangan bimbang, aku akan like, insyaAllah. So, jom kita mulakan video ni. So, untuk telefon yang pertama sekali adalah Poco F8 Pro. Baru je keluar beberapa minggu lepas. Spec wise memang power gila, Snapdragon 8 Elite. Sama kalau compare dengan S7 Pro, dia datang dengan Snapdragon 8 Gen 3. So kat sini you getting a better version of 8 F7 Pro lah kat sini. Apa yang korang boleh dapat adalah kamera pun dah upgrade 50MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto dan 8MP ultra wide. Untuk kamera selfie dia 20MP. Dia punya bateri pun besar gedabak 6210mAh dengan 100W fast charging dan kotak dan 22.5W reverse charge kat sini. Overall untuk harga dia bermula dengan RM2,490 dan yang paling besar RM2,690 untuk 512GB storan. Tapi during promo harga dia murah sikit. So, untuk sales awal tahun ni, maybe you guys can get this phone lah. Ataupun hujung tahun ni lah. So, sales awal dan hujung tahun kan. Same thing je kan ni. Tapi kalau kau tanya aku, what's the good untuk bawah RM3,000 untuk kamera? Aku tak boleh tolak tepi lah. Xiaomi 15T Pro. Dia datang dengan MediaTek Dimensity 9400 Plus. Pretty powerful. Lepas tu bateri pun tak besar sangat, 5500mAh dengan 90W hypercharge dan 50W wireless charging. Cuma apa yang best kat sini lah kan, dia punya kamera memang power. 50MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto dengan 5x optical zoom dan 12MP ultra wide. Dan untuk selfie dia 32MP front camera. Aku dah test sendiri ambil gambar dengan telefon ni, memang impresif. Tambah lagi dia punya telefoto 5x tu. Memang ini macam one of best of the best lah untuk bawah RM3,000 dari segi fotografi tu. Kalau korang suka ambil gambar dan korang nak jimat duit, Xiaomi 15T Pro ni is the way to go lah. Tapi lah kan, kalau korang yang nak telefon dengan software experience yang bagus dan juga software support yang lama, S25 FE ni is the way to go. So korang cakap, weh, bukan telefon ni harga RM3,000 ke? Tolak tepi bang, kau pergi check Shopee harga dia bawah RM3,000 kan, RM2,500 kau boleh dapat dah. Yes. Phone Samsung memang harga cepat jatuh. So, tu benda yang aku suka lah. Macam aku cakap masa review S25 FE aku dulu, harga dia lepas 6 bulan akan drop. Dan betul, tekan aku tepat sekali bosku. Apa yang korang dapat dari telefon ni? Of course, Exynos 2400. Not the best chipset, but hey, kalau korang tak kisah macam aku, korang akan beli, percayalah cakap aku. Kamera pun agak bagus, 50MP main kamera dengan OIS, 12MP ultra wide dan 8MP telefoto dengan 3x optical zoom. Bateri pun boleh tahanlah besar untuk Samsung, iaitu 4900mAh, fast charging 45W dan juga ada support untuk wireless charging. Overall, pretty good. Cuma benda yang bagi aku the best part untuk Samsung punya phone ni adalah dia punya Galaxy AI lah, dengan dia generative edit, AI Eraser dan banyak lagi. Memang bagus skill dia punya AI, cuma itulah korang guna ataupun tak guna. Tapi kalau korang yang nak telefon yang aesthetically memang cantik, mungkin korang boleh try Oppo Reno 14 Pro ni. Kamera dia actually bagus gila. Serius, low light dia antara yang terbaik juga untuk harga bawah RM3,000. Cuma chipset dia tak power sangat lah, iaitu MediaTek Dimensity 8450. But aside from that, korang tak tepi, korang akan dapat kamera 50MP pada 3D kamera, iaitu main kamera, telefoto dan juga ultra wide. Even front kamera dia pun 50MP. Bateri pun besar, 6200mAh dengan penyokongan fast charging 80W, super volt dalam kotak dan juga 50W wireless charging. Aside from that, telefon Oppo ni walaupun spec wise dia tak power, tapi aku rasa give it a chance, pretty good lah sebenarnya. So, try lah, tengok macam mana korang suka tak suka sebenarnya kat sini. Dan last sekali, antara telefon favourite aku jugalah, iaitu Honor 400 Pro. 400 Pro ni aku punya suka lah, favourite aku lah dia punya kamera film emulation lah. Masa aku ada phone ni itu, aku banyak main dengan dia film emulation sebab kamera hasil gambar dia memang cantik lah dari segi emulation tu. Kalau korang nak nampak Kodak look, Fujifilm look, semua ada kat sini. Even hardcore pun ada untuk korang main portrait tu. So ada something yang fun to play around lah kat sini. Untuk kamera wise, dia datang dengan 200MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto dengan 3x optical zoom dan 12MP ultra wide. Dia punya front kamera dan 50MP jenis ultra wide juga. Lepas tu bateri pun besar, 6000mAh, support untuk 100W wired charging dan juga 50W wireless charging. Dan selebihnya tu macam korang nampak lah, spek selebih dekat paparan korang tu.
So, itu saja untuk Honor 400 Pro ni. Overall, a solid pick jugalah kalau korang yang nak something berbeza daripada orang lain tu. Macam biasa, aku tak nak buat video sebenarnya panjang sangat, cerita semua spek korang boleh baca kan. So, lagi cerita pengalaman aku dengan telefon tu sendiri ataupun pandangan aku lah. So dengan bajet bawah RM3,000, yang mana pilihan korang dari segi semua telefon ni? Cuba tulis kat comment section tu. Actually aku termin satu telefon lagi, Poco F7 Ultra, tapi sebabkan F8 Ultra dah keluar, dia macam gaib daripada Shopee. Tapi aku akan letak link pembelian kat situ jugalah. So pilihan korang ada banyak lagi kat sini lah. Satu lagi telefon yang aku terlupa kat sini lah, Vivo X200 FE. Harga dia memang RM3,000 kat atas, tapi during promo harga dia bawah RM3,000 dah kat sini. So korang boleh dapatkan telefon ni. Apa yang best pasal phone ni adalah kamera dia, dan juga satu lagi, dia jenis telefon yang sangat kecil untuk tangan, orang yang pakai untuk tangan lah. But yeah, that's one thing yang aku terlupa nak mention kat sini lah. Kalau korang beli pakai link aku, korang akan dapat diskaun kupon. So yeah, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa next year. Bye.